Ramai orang cakap, dia seorang je betul. Semua orang kena dengar cakap dia. Betul ke macam tu? Semalam saya hadir majlis terima kasih sukarelawan Parti Bersama di Puchong. Tak sangka ramai yang kenal saya. Terima kasih pada yang menegur saya semalam. Sokongan korang memang amat saya hargai. Ceplos-ceplos, jangan risau. Hari ini saya nak cerita pasal Parti Bersama saja. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Sebelum saya join Parti Bersama, ada dua perkara yang saya buat penilaian terlebih dahulu. Saya percaya korang pun sama macam saya. Pertama, hala tuju Parti Bersama. Dan kedua, kualiti kepimpinan. Jangan nilai parti hanya melalui manifesto atau slogan. Nilai juga siapa yang memimpinnya. Hala tuju yang baik boleh tersasar jika kepimpinannya lemah, manakala kepimpinan yang berintegriti dan berwibawa lebih berpeluang menterjemahkan visi kepada tindakan. Hala tuju menentukan destinasi, manakala kepimpinan menentukan sama ada destinasi itu benar-benar boleh dicapai. Saya pernah buat video pasal hala tuju Parti Bersama. Siapa-siapa yang belum tengok video ni, boleh tengok di profil saya. Dalam video tu, saya cerita pasal prinsip peperangan pertama, iaitu memilih dan mengekal tujuan. Saya juga ada buat infografik dan terangkan dalam bahasa strategi ketenteraan, purpose, method dan end state. Tengok video tu, jangan tak tengok. Sebab hari ni saya nak fokus pasal kualiti kepimpinan utama Parti Bersama, iaitu Saudara Rafizi Ramli. Dalam tentera, subjek leadership menjadi topik penting. Kami diajar dari pegawai muda tentang leadership. Bukan senang nak memimpin anggota untuk pergi perang. Okey, kita kembali kepada kepimpinan utama Parti Bersama, iaitu Saudara Rafizi Ramli. Saya tak nak sentuh pasal integriti, pasal kewibawaan dan juga pasal rekod. Sebab perkara ni dah ramai sangat orang cakap. Hari ni saya nak cerita pasal style of leadership Saudara Rafizi Ramli. Korang mesti biasa dengar orang cakap, Rafizi ni bukan team player. Dia ingat dia je betul. Semua kena dengar cakap dia. Betul ke Saudara Rafizi Ramli macam tu? Menurut teori kepimpinan Kurt Lewin, ada 3 style of leadership. Autokratik, demokratik dan laissez-faire. Autokratik adalah pemimpin membuat keputusan sendiri. Arahan jelas, tegas dan pantas. Demokratik adalah pemimpin yang mendapatkan pandangan ahli sebelum membuat keputusan. Dan laissez-faire pula adalah pemimpin memberi kebebasan kepada ahli membuat keputusan. Pemimpin hanya memantau. Saya percaya ramai tahu definisi ketiga-tiga style of leadership ni. Tapi tak ramai yang tahu bila dan keadaan macam mana nak apply style of leadership ni. Okey, kita mulakan dengan autokratik. Masa krisis, masa kecemasan, masa singkat dan terhad, atau dikelilingi oleh orang-orang yang tidak berpengalaman. Masa ni sesuai guna autokratik. Jadi, bila korang cakap Rafizi ni bukan team player, dia ingat dia je betul, semua kena dengar cakap dia, tanpa korang sedar sebenarnya mungkin korang adalah salah seorang yang tidak berpengalaman berada di keliling Saudara Rafizi Ramli masa beliau membuat keputusan. Demokratik pula biasanya digunakan bila perancangan strategik, pembangunan organisasi, masa yang cukup dan dikelilingi oleh orang yang berpengalaman. Contoh paling mudah, korang tengok macam mana Saudara Rafizi Ramli merancang mengambil alih Parti Bersama. Laissez-faire pula macam mana? Selalunya digunakan pada kumpulan kecil yang profesional dan sangat berpengalaman. Semalam masa di majlis terima kasih sukarelawan Parti Bersama, Saudara Rafizi Ramli bagi tahu bahawa dia ada tim yang sedang meneliti 12 agenda Parti Bersama yang akan dibentangkan kepada umum. Korang ingat
tim ni cikai-cikai ke? Sekarang korang dah tahu 3 style of leadership dan bila keadaan yang sesuai digunakan. Korang rasa Saudara Rafizi Ramli guna style yang mana? Saudara Rafizi Ramli guna style yang keempat, iaitu situational leadership. Seorang pemimpin yang bijak akan gunakan ketiga-tiga style of leadership pada masa dan keadaan yang tepat. Sekarang korang masih nak cakap Rafizi bukan team player lagi ke? Sebagai penutup, awal tadi saya bagi tahu bahawa sebelum saya join Parti Bersama, ada 2 perkara yang saya buat penilaian terlebih dahulu. Hala tuju dan kualiti kepimpinan. Saya juga dah terangkan hala tuju dan kepimpinan utama Parti Bersama. Sekarang saya mohon korang semua, termasuk ceplos-ceplos, menilai 2 perkara yang saya terangkan tadi. Jom kita sertai Parti Bersama. Kita bina politik yang lebih matang, bersih dan berorientasikan penyelesaian demi masa depan negara kita. Jangan sekadar mengharapkan perubahan. Jadilah sebahagian daripadanya. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.